Wow, panas, panas, panas. Ada satu laporan daripada Bloomberg yang saya terbaca katanya Petronas bakal mengurangkan 10% tenaga kerja diorang. Kalau ikut anggaran ni, dia melibatkan lebih kurang 5,000 orang pekerja daripada 50,000 orang. So, jumlah ataupun angka yang agak besar. Akan tetapi, kalau kita tengok di sebalik angka kewangan Petronas, sebenarnya benda ni ada logik kenapa dia berlaku. Okey, first kali fakta. Satu perkara yang kita tak boleh nak lari adalah syarikat-syarikat gergasi macam Shell, BP dan juga Exxon Mobil, diorang sendiri telah melaksanakan pemotongan kerja dalam skala yang besar-besaran sejak beberapa tahun kebelakangan ni. Diorang bukan sahaja menstruktur diorang punya operasi dengan lebih cekap, tapi juga melabur semula ke dalam teknologi automasi dan juga tenaga boleh baharu. Jadi apa yang kita nampak pada hari ini, dia adalah satu perkara yang tidak boleh dielak sama sekali di dalam sektor gas dan minyak dunia. So nak tak nak, Petronas sebagai sebuah syarikat minyak tidak terkecuali daripada perkara ni. Walaupun kalau kita tengok sebelum ni, diorang melaksanakan langkah yang berhati-hati. Meskipun dalam keadaan pandemik, diorang tidak melakukan pembuangan pekerja. So maksudnya kalau diorang buat ni, diorang memang dah terpaksa untuk survive. Kalau tak buat, tak boleh survive. Okey, jom kita tengok dari sudut angka. Tahun lepas 2024, untung bersih Petronas jatuh hampir 35% daripada 61.7 bilion kepada 40 bilion. Salah satu sebabnya, harga minyak dunia merudum. So kalau dulu tahun 2022 lebih kurang harga Brent mungkin dalam USD 99 setung, tahun lepas cuma sekitar 82 US dollar setung. Dan tahun ni pula dia dijangka mendata sekitar 75 hingga 80 US dollar setung. Jadi Petronas tak boleh nak harap harga minyak tu tinggi untuk tahun ni untuk cover semua kos. Jadi dalam bahasa mudah dia macam ni lah, saya bagi contoh. Katakanlah kau ada satu bisnes yang mana harga jualan produk kau ni telah pun jatuh. Dan kau tak boleh nak jual pada harga lebih tinggi. Tapi pada masa yang sama, kos tetap. Contohnya macam gaji pekerja, sewa kedai. Dia kekal pada paras yang tinggi. So lama-lama kau suka ataupun tidak, kau kena pilih sama ada kau nak cut cost, especially kau punya fixed cost, ataupun kau tutup lah bisnes kau. So harapan kita satu je, supaya apa yang dia buat ni dapat memastikan survival Petronas untuk masa-masa akan datang.